Aku baru jumpa satu casing toggle macam ni yang serius, dia ada cover dekat setiap bucu. Tapi menariknya bucu dia ni kalau korang tengok dia ada bumper tau. So bumper ni akan menyelamatkan bucu phone korang kalau jatuh terhentak. Cuma dekat tepi ni dia toggle sikit. Lepas tu dia ada MagSafe, dan MagSafe dia ni dia ada ring. So ring ni korang boleh keluarkan macam ni dan korang boleh jadikan sebagai stand. Tak kisahlah stand nak berdiri macam ni, tegak, ataupun stand nak baring macam ni. Sebab dia boleh pusing-pusing. Nampak tak? Mantap babe. Yang aku ambil ni 16 Pro punya iPhone. Ni iPhone aku ni. So bila kita pakaikan casing toggle ni dekat iPhone, dia akan jadi macam ni ha. Serius, mantap sangat. Macam tak pakai casing, tapi sebenarnya dia ada casing yang cover setiap bucu phone. Button, tekan button yang asal dekat phone ha. Tak kisahlah kalau macam 16 Pro dia ada button kamera tepi ni pun sama juga, dia tak ada cover apa-apa pun. Tepi ni memang clear kosong je, tapi di cover bahagian bawah lah. Jadi kalau korang letak kat atas meja kan, dia tak ada masalah. Dia memang cover cantik je. Yang bestnya dia punya MagSafe ni memang agak kuat juga. So contohnya aku ada aksesori tripod MagSafe macam ni, aku lekatkan je dekat dia punya MagSafe, memang melekat cantik elok je. Lepas tu kalau korang ada power bank MagSafe, contohnya macam battery pack MagSafe ni, letak dekat belakang macam ni, dia memang melekat cantik elok cas. So guys, kalau korang nak pakai, link ada dekat bawah. Casing toggle cantik yang mantap.